orang Islam pada masa dahulu nak cakap tentang politik atau agama tak boleh. Jadi macam mana nak cakap tentang politik? Guna cerpen-cerpen, puisi-puisi, novel-novel, itulah. Novel benda yang menarik perhatian masyarakat untuk baca. Kalau tidak, masyarakat tak baca. Cerita tentang cinta, baca. Tapi kesedaran tu muncul, walaupun tentang cinta. Jadi baca. Jadi dalam konteks cerita Tekukur ni, cerdik pandai dahulu, dia tak boleh bincang politik. Jadi dia bincanglah cerita Burung Tekukur. Cerita Burung Tekukur ni dia telah diterbitkan banyak kali. Semua akhbar. Dalam konteks yang kaum muda semua ni, akhbar-akhbar Melayu, dia diterbitkan secara bersiri. Ceritanya ringkas, iaitu burung tekukur ini dibela dalam sangkar emas. Tak boleh keluar. Sangkar tu emas. Apa benda? Kita lah tu. Telah dijajah dalam sangkar emas. Kemewahan ada di sekeliling. Tapi kita telah ditindas. Tidak bebas, dijajah. Ini cara mesej mereka sampaikan dalam keadaan mereka dijajah. Kerana tak boleh.